Sebab manusia tertindas dengan kejam, takkan tak tolong. Orang kita pun baik, pantang tak tolong. Seronok UMNO kerajaan masa tu buka pintu. It was a great publicity untuk raih support. But how did UMNO or the government that time build a system in place to sustain all this? Parti politik UMNO seronok buka pintu untuk pelarian Rohingya dalam usaha untuk raih sokongan dan publicity rakyat. Itulah yang dapat disimpulkan dari kenyataan seorang TikTokers dikenali sebagai Ina Mardiha apabila individu ini menceritakan semula kronologi kemasukan warga Rohingya yang semakin membimbangkan di negara ini. Menerusi video berdurasi 2 minit 30 saat itu, individu ini turut mendedahkan masalah yang dimulakan oleh parti politik UMNO suatu ketika dahulu telah menyebabkan rakyat Malaysia menanggung kesusahan ini, sehinggakan mereka semakin naik kepala dan lupa bahawa mereka itu adalah pelarian yang dihalau oleh negara asal mereka. Kompleks isu Rohingya ni, korang kena faham dulu yang Rohingya ni, diorang lari daripada negara diorang sebab diorang ni ditindas. Mereka dihapuskan secara terang-terangan. Dulu, we are very aware of genocide that happening to the Rohingya. Sebab masa tu memang kejam gila. Diorang ni nak hidup, diorang lari ikut darat, ikut laut, asalkan diorang ni boleh hidup. Waktu tu kita main dengan sentimen agama Islam, dengan sentimen kemanusiaan. Kita berjuang untuk open the door for them. Siap ada himpunan solidariti ummah dekat Stadium Titi Wangsa dekat Kuala Lumpur. Sebab manusia tertindas dengan kejam, takkan tak tolong. Orang kita pun baik, pantang tak tolong. Seronok UMNO kerajaan masa tu buka pintu. It was a great publicity untuk raih support. But how did UMNO or the government that time build a system in place to sustain all this? But now, ramai antara kita dah sedar yang kita tak suka mereka. Sebab diorang bawa perangai diorang yang mendesak, paksa-paksa menderma, tumbuh macam cendawan, tak boleh dikontrol, tak ikut undang-undang. You angkut diorang hari ni, esok akan ada Rohingya baru dekat situ. You robohkan bangunan diorang hari ni, esok diorang buka kemah beramai-ramai kat situ. Dah beranak pinak, siap nak minta tanah, nak minta hak Rohingya. Dan diorang siap guna minyak subsidi. So the $1 million question is, boleh tak kita nak halau Rohingya? Boleh, tapi nak halau pergi mana? Myanmar dah sisihkan orang Rohingya ni secara habis-habisan. Diorang dah kena halau, silap-silap kalau diorang balik, diorang kena bunuh mati katak. Dan nama pelarian, ada yang masuk secara haram, ada yang masuk ikut UNCHR. Ada yang berdaftar dan ada yang tidak. We have to deal with a problem that we, or UMNO, created in the first place. And we also can be upset at the current government. Sebab weh, cepatlah do something. But korang kena faham, it is not just one nation issue. Root cause dekat sini, kita kena pressure UN dan juga Myanmar who created this problem in the first place kepada Malaysia, Indonesia dan juga Bangladesh. Kita tengah uruskan sampah yang Myanmar buat daripada awal. Malaysia sebenarnya memang ada proses penempatan semula ke negara yang ketiga. But there are so much things to do. Nak ke negara ketiga pun, diorang ni dipilih. Belum lagi cerita yang tak terpilih. Belum lagi cerita yang tak berdaftar. Tak ke pening kita. Kita boleh marah, tapi nak uruskan isu pelarian ni kenalah secara bertanggungjawab. Berasaskan undang-undang, kepentingan negara dan juga realiti kemanusiaan. Status pelarian tidak memberikan mereka kekebalan untuk go against undang-undang Malaysia. Jadi rakyat Malaysia, kita gunakan kes ni untuk kita tak senang terbuai dengan sentimen agama, sentimen kemanusiaan ataupun sentimen politik untuk nanti-nanti hari. Subscribe with notifications on.